Yo, Assalamualaikum, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel saya Misfit. Okay, hari ni aku nak beritahu kat viewer aku je. Viewer aku ni satu benda. Bukan viewer aku lah, siapa tengok video ni lah, pada pendapat aku lah, ini memang benda bodoh lah, benda bodoh. Aku sebenarnya nak marah dengan semua ni. Jadi mungkin orang-orang lain tak perasan mengenai benda ni, tapi aku perasan mengenai benda ni ya. Sebab aku ni busuk hati. Aku tak tahulah sebab aku busuk hati ataupun aku terlalu lemah hati ataupun yalah, apa-apa je lah. Jadi aku nak minta tolong sangat kat umat manusia ni supaya janganlah jadi motherfucker ya. Jangan jadi motherfucker. Pada perempuan terutama sekali, jangan jadi motherfucker. Apa maksud motherfucker tu? Motherfucker tu, mother tu kau tahu ibu, dan fucker tu kau tahulah fucker tu apa dalam bahasa Inggeris. Tapi motherfucker ni dia bawa maksud lain. Motherfucker ni ialah jahanam yang share benda-benda bodoh, quote bodoh. Quote bodoh, masalah rumah tangga. Ya Allah, kenapalah manusia ni bodoh sangat. Kisah rumah tangga korang, contohnya lah, baru-baru ni aku nak marah ni sebab aku dah kahwin. Aku dah nak kahwin, nanti aku akan kenalkan bini aku kat korang ni. Jadi benda ni kisah-kisah rumah tangga sama sekali. Kalau korang buka Facebook lah, KRT ni kisah rumah tangga mengenai rumah tangga yang bangang-bangang. Kadang-kadang orang reka je cerita bodoh tu, cerita bodoh rumah tangga tu, tapi orang dah mula share benda ni. Tapi motherfucker ni start share benda tu. Jadi aku tak faham lah perempuan ni macam mana, tapi dia orang ni suka sangat share benda-benda macam ni. Kadang-kadang benda tu sekadar direka-reka oleh si jahanam mana entah, sampai rosak rumah tangga. Jadi aku ni sebenarnya aku nasihatkan benda ni, aku dah nasihatkan bini aku jangan follow benda-benda mengarut macam tu. Sebabnya dia boleh merosakkan rumah tangga lah, macam-macam lah, relationship, benda yang tak ada apa-apa pun dah rasa jadi hancur habis. Sebab dengan kes ialah motherfucker yang buat benda tu, yang dia buat page tu, yang share benda tu. Aku tak tahulah dia orang boleh dapat duit ke tak daripada buat mereka cerita-cerita bodoh macam tu. Dan yang share pun bangang juga. Kadang-kadang korang boleh tengok bersiap bergaduh tu laki bini di page tu, tag pasangan masing-masing. Babi dah. Sorry agak kasar Memang aku kasar. Kali ni aku memang nak marah. Sebabnya yalah, kadang-kadang bini aku pun, aku tak salah. Aku okey, aku relax, aku keluar dengan kawan-kawan, lepas tu aku balik rumah, aku relax. Tiba-tiba bini aku datang kat aku, marah kat aku. Aku pergi mana, tanya karaoke apa pasal. Aku jadi macam Aslan dah. Aku jadi tak tahu apa. Okey, aku sayang bini aku. Memang aku sayang bini aku. Aku memang takkan curang, tapi sebab si jahanam ni yang buat benda ni, bila bini aku tengok benda tu, dia jadi tak percaya kat aku. Dia jadi percaya kat benda tu lagi. Benda-benda yang orang share bodoh-bodoh tu. Udahlah, kuk bodoh tu dengan ialah cerita-cerita bodoh daripada page-page bodoh tu semua. Jadi tolonglah kita ni sebagai manusia, kita ni sebagai apa-apa je lah, di media sosial ni jangan jadi motherfucker. Tolong jangan jadi motherfucker. Nasib memang jahanam lah orang macam ni. Memang aku dah sakit kepala dah semakin sakit kepala lagi. Aduh. Jadi tolonglah jangan motherfucker. Kalau korang setuju dengan aku, like video ni, komen, subscribe. Aku dah lama perhati benda ni, tapi aku buat diam je. Tapi sekarang ni aku dah kahwin, jadi macam ni pula. Kali ni aku memang tak tahan. Dengar baik-baik. Korang tolonglah jangan jadi motherfucker. Aku harap follow aku jangan jadi motherfucker. Aduh, bangang sungguh. Jangan jadi motherfucker.